من ألسنتنا يفقه أقوالنا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا اللهم لا تؤكلنا عن العلم بآئك ولا تمنعنا عنه بمنع وارزقنا اللهم جلدا صبرا إخلاصا وإتقانا في طلب العلم آمين آمين ثم أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya dapat kita bersama-sama pada malam ini untuk kita memulakan muzakarah kita terhadap satu kitab yang amat penting, terutamanya ketika mana kita membahaskan tentang ilmu adab ataupun ilmu tasawuf. Baik, sebelum kita memulakan tentang kitab ini sendiri, suka untuk saya berkongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang Al-Imam Al-Bukhari sendiri, iaitu pengarang kitab. Al-Imam Al-Bukhari ini bukan satu tokoh yang asing dalam kehidupan ataupun dalam dunia Islam. Kitab beliau Sahih Al-Bukhari, kita boleh kata diketahui oleh majoriti Muslim. Selepas orang Islam tu tahu tentang Al-Quran, basicnya, asasnya dia tahu ada satu kitab yang menghimpunkan segala ucapan perkataan Nabi yang sahih, iaitu Sahih Al-Bukhari. Baik, tentang pengarang kitab Al-Imam Al-Bukhari, beliau ini namanya Muhammad. Nama beliau seperti nama Nabi Muhammad SAW. Beliau Abu Abdillah, iaitu kunyah beliau, gelaran beliau Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Baik, sebelum saya sambung, saya lupa nak bagi mukadimah dulu. Pertama sekali, terima kasih kepada kumpulan muzakarah kitab kerana telah mengusahakan untuk menyusun pengajian ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan dapat faedah daripada kitab ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak yang kita lalu sama-sama insya-Allah dapat kita amalkan. Kerana tujuan utama saya pilih kitab ni sebab salah satu sebabnya adalah untuk menghidupkanlah kitab ni. Kitab ni dibaca oleh orang Arab, tetapi di dunia ataupun kita kata tanah Melayu Malaysia ni, saya tak kata tak ada, tapi kurang lah. Sedangkan kitab ni adalah kitab yang antara yang terawal yang membahaskan tentang ilmu tasawuf ataupun ilmu adab. Lagi pula ditulis oleh seorang tokoh yang sangat besar, Imam Muhaddisin, min a'immatil ilal, di antara imam yang menguasai ataupun mencapai kepakaran dalam ilmu ilal hadis, Imam Al-Bukhari. Beliau ada kitab yang masyhur, Sahih Bukhari, yang kita tahu, tetapi dia ada satu kitab lagi yang dihimpunkan secara khusus tentang adab sahaja. Ada lebih kurang 1000 lebih hadis. Saya ada tulis, secara tepatnya kita akan sempat saya akan sebut nanti, tapi secara kasarnya lebih daripada 1000 hadis Al-Imam Al-Bukhari masukkan dalam kitab ini semata-mata untuk bincang tentang adab. Ini memberi satu isyarat bahawa perbahasan adab ni bukan perbahasan yang kecil di sisi Al-Imam Al-Bukhari. Meskipun beliau mencapai kedudukan sebagai a'immatul ilal, beliau mempunyai kredibiliti untuk memberi kritikan kepada perawi. Mana kalau kita belajar dalam ilmu rijal, kritikan kepada perawi ini di kalangan pakar nuqat, dia ada yang kritikan yang laras bahasanya keras, ada yang sederhana dan ada yang lembut ataupun berlapik. Al-Imam Bukhari ini di kalangan pakar naqid, imam dalam ilmu ilal yang pendekatan dia ketika mana mengkritik perawi dengan penggunaan bahasa yang berlapik dan lembut. Contohnya sakatanhu, perkataan-perkataan yang lembut lah. Dia tidak menjarahkan perawi itu dengan perkataan yang contohnya menuduh kazab secara langsung dan sebagainya. Antaranya Imam Bukhari akan diam sahaja. Ataupun Imam Bukhari kata fihi nazar, pada perawi ini ada perbincangan, berlapik.
Tapi nak bagi isyarat bahawa perawi tersebut ada masalah sehingga dia boleh bagi kisah pada hadis dia. Berbeza dengan sebahagian pengkritik hadis lain. Saya tak katakan mana betul mana yang salah, cuma ni kembali kepada fitrah manusia itu sendiri lah, fitrah seseorang. Ada orang dia jenis cakap berlapik, ada orang jenis cakap direct. Begitu juga di kalangan ulama kita, pendekatan mereka dalam menyampaikan maklumat. Baik, kita tadi berhenti dekat nama. Al-Imam Al-Bukhari, Abu Abdillah kunyahnya, namanya Muhammad seperti nama Nabi SAW, bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Baik, nama beliau Muhammad, nama ayah beliau Ismail, nama atuk beliau Ibrahim, nama moyang beliau Al-Mughirah, nama ayah moyang. Kita sebut apa sebenarnya? Buyut. Saya rasa tak silap saya buyut. Itu bapa moyang. Disebut dengan namanya Bardizbah. Asal usul Imam Bukhari, datuknya, kita kata buyutnya itu ataupun ayah kepada moyangnya, Bardizbah tu adalah seorang yang beragama Majusi. Majusi ni orang yang sembah api lah, orang yang sembah api pada zaman tersebut, pada zaman tu. Dan beliau, bapa pada moyang ni mati dalam agama tersebut lah, dia tidak masuk Islam. Anaknya Al-Mughirah di situ telah memeluk Islam. Jadi moyang Imam Bukhari, moyang Imam Bukhari ni meninggal dalam keadaan Muslim. Dia masuk Islam. Dia masuk Islam melalui perantaraan seorang lelaki yang bernama Yaman Al-Bukhari Al-Ju'fi. Itu nama lelaki. Lelaki ni dia berjawatan Governor di kota Bukhara ketika itu. Sebab Imam Bukhari ni dilahirkan di Bukhara, satu kota di Bukhara. Sebab itulah dinisbahkan sebagai Al-Bukhari, iaitu orang yang berasal daripada Bukhara. Jadi sebab tu dalam kunyah yang kita akan sebut nanti, Imam Bukhari juga disebut sebagai Al-Ju'fi tu, sebab dia dinisbahkan juga kepada nama orang yang menjadi asbab atuk dia masuk Islam. Siapa tadi? Yaman Al-Bukhari Al-Ju'fi. Jadi Al-Ju'fi itu adalah nama gelaran bagi lelaki tu, Yaman Al-Ju'fi Al-Bukhari ni. Tapi Imam Bukhari juga digelar dengan gelaran berikut sebab mengambil nisbah atuk dia masuk Islam di tangan Yaman Bukhari Al-Ju'fi. Dan Imam Al-Bukhari, Masya Allah, beliau dilahirkan pada hari Jumaat, selepas solat Jumaat pada 13 Syawal tahun 194 Hijrah. Kira-kira kurun kedua Hijrah. Kita kata penghujung kurun kedua Hijrah, 194. Itu tahun dia lahir. Bagaimana sifat fizikalnya? Sifat fizikal beliau juga direkodkan dalam sebahagian kitab-kitab. Antara kitab-kitab terdahulu yang menulis tentang biografi Imam Bukhari antaranya Tarikh Baghdad. Tarikh Baghdad ni satu kitab ensiklopedia lah, saya kata kitab yang sangat besar, merekodkan perawi-perawi hadis yang pernah datang ke kota Baghdad. Tarikh maksudnya sejarah Baghdad. Dalam tu dimasukkan siapa-siapa perawi ataupun di kalangan ulama hadis yang pernah masuk ke dalam kota Baghdad, sama ada belajar hadis di situ ataupun menyampaikan hadis di situ dan sebagainya. Dan Imam Bukhari juga dimasukkan di dalam biografi beliau, dimasukkan dalam kitab Tarikh Baghdad karangan Al-Khatib Al-Baghdadi, seorang tokoh hadis yang sangat masyhur dalam pengarangan kitab-kitab mustalah. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab mustalah, hampir setiap nauk mustalah dalam ilmu hadis tu Imam Khatib Al-Baghdadi ada tulis buku khusus. Contohnya perbahasan Nasikh wal Mansukh sebagai contohnya, perbahasan tentang kita kata contohnya buldan ataupun kita kata perbahasan kuna sebagai contoh, perbahasan tentang gelaran perawi. Imam Khatib hampir setiap bab ditulis. Jadi dalam kitab Tarikh Baghdad ni dimasukkan juga biografi Al-Imam Bukhari. Daripada situlah saya ambil maklumat. Ada juga dalam Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra karangan Imam As-Subuki, Tajuddin As-Subuki, juga memasukkan Al-Imam Bukhari sebahagian di kalangan ulama Syafi'iyah. Walaupun kalau kita lihat Imam Bukhari lahir ketika mana mazhab belum lagi dibentuk. Tahun 194 tu
Belum lagi lah ada 4 mazhab tu. Tapi Al-Imam Bukhari dimasukkan oleh Al-Imam Tajuddin Subki ke dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra, kerana melihat kepada apa? Kepada kebanyakan pendapat-pendapat Al-Imam Bukhari yang ditemukan dalam kitab Sahih Al-Bukhari itu, pendapat-pendapat beliau kita kata muwafaqah, bersepakat, ataupun saya kata samalah, bertepatan. Maksudnya sama yang dipegang ataupun yang disebut di dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Bukhari menyebutkan ataupun berpendapat dengan pendapat yang sama. Majoriti, mungkin tak semua, tapi sebahagian besarnya sama, sehingga membuatkan Al-Imam Tajuddin Subki memasukkan beliau sebahagian di kalangan ulama Syafi'iyah di atas gambaran tersebut. Walaupun di kalangan ulama berlaku perbincangan. Sebahagian kata tak, Al-Imam Bukhari ni mazhab Syafi'i, tak, Al-Imam Bukhari ni mazhab lain. Ada satu mazhab lain yang disebutkan juga yang saya tak ingat, sehingga dikatakan dimasukkan juga Imam Bukhari dalam biografi mazhab tersebut. Ala kulli hal tak ada masalah. Sebab apa? Biasalah, bila orang tu hebat, dia akan menjadi rebutan lah. Masing-masing nak mengatakan, dia daripada geng kami, ataupun dia daripada kelompok kami, dia mazhab kami. Itulah keadaan Imam Bukhari ni. Disebabkan ketokohan beliau yang sangat-sangat agung, menjadi nizak juga dengan ulama, menjadi perbincangan, pertemuan lah, yang kata dia daripada mazhab aku, dia daripada mazhab aku. Baik, Imam Bukhari, sifat fizikalnya direkodkan dia ni sebagai seorang yang bertubuh kurus, dan tidak pula terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah, pertengahan, orang yang biasa-biasa je lah. Dan satu yang menarik yang saya nak sebutkan, Imam Bukhari ni adalah di kalangan orang ajam. Orang ajam itu orang yang bukan berbangsa Arab, tetapi Allah Ta'ala muliakan dia menjadi satu insan yang menghidupkan sunnah Nabi, menjadi sebab hadis ini sampai ke tangan umat Islam sehingga ke hari ini. Jadi Allah kalau dia nak muliakan seseorang, dia tak tengok kepada bangsa, dia bangsa Arab ke, dia bangsa bukan Arab ke. Kalau dia ikhlas, insya-Allah Allah boleh muliakan dia. Allah boleh pilih dia untuk jadi sebab agama ni tersebar. Allah boleh pilih dia sebagai orang yang menjadi punca kepada agama tersebar sebab orang kenal Nabi. Jadi Imam Bukhari ni dan kebanyakan ulama-ulama hadis yang lain yang ada pengarangan, yang ada kitab, juga ramai di kalangan mereka pun bukan di kalangan orang Arab. Itu yang fakta yang menarik. Imam Bukhari, saya cerita pula tentang bagaimana beliau ni boleh berkembang sebagai seorang ulama yang hebat. Zaman macam mana dia belajar dulu, apa yang dilalui. Ya, ada banyak. Jadi antara yang saya nak kongsikan, yang pertama pernah berlaku di Baghdad, di kota Baghdad ketika itu, dan direkodkanlah oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab ni, Tarikh Baghdad. Satu hari tu Imam Bukhari ni dia datang Baghdad lah. Apa orang Baghdad buat dekat Imam Bukhari? Orang kat sini maksudnya ulama di kalangan pelajar-pelajar, ulama-ulama yang mahir dalam ilmu hadis di kawasan Baghdad waktu tu. Sebab kita tahu pada zaman era kalau tak silap saya, era Abbasiyah, Baghdad menjadi pusat penyebaran ilmu Islam. Dia jadi center untuk penyebaran ilmu. Semua orang yang nak belajar kat situ, orang akan datang kota Baghdad. Jadi apa yang berlaku pada zaman tu, bila Imam Bukhari datang ke Baghdad, mereka kumpulkan 100 buah hadis. Apa mereka buat? Mereka terbalikkan dan campur adukkan antara sanad dengan matan. Sanad hadis pertama mereka cantum dengan hadis, dengan teks ataupun matan hadis ke-10. Sanad bagi matan hadis yang ke-10 mereka letak dekat hadis yang ke-14. Begitulah keadaannya, mereka cantum-cantumkan, selerakkan dalam 100 buah hadis tu. Kemudian dalam 100 buah hadis ni, hadis ini dibahagikan kepada 10. Jadi kepada 10, kepada 100 dibahagi kepada 10 orang. Jadi setiap orang akan pegang 10 hadis yang dah diceraikan, yang dah diterbalikkan hadisnya. Jadi ada 10 orang, setiap seorang pegang 10 hadis. Apa yang mereka nak buat? Mereka nak test, mereka nak uji kehebatan Imam Bukhari. Jadi mereka bawa 10 orang ni datang kepada Imam Bukhari dalam majlis yang besar.
Apa yang mereka buat, setiap orang daripada 10 orang ni dia datang, dibawakan kepada Imam Bukhari dan dia akan bacakan sanad dan matan hadis tu. Setiap kali setiap orang yang datang dengan Bukhari, bila mereka bacakan teks dan matan tersebut, apa Imam Bukhari jawab? Imam Bukhari kata, aku tidak mengetahuinya, saya tak tahu asal hadis ni. Jadi orang awam yang ada ketika tu yang melihat peristiwa tersebut, sebab dia berada dalam majlis, orang kata, ish, macam tak power lah, sebab dia lemah. Kata ulama, kata orang hebat, kenapa tunjuk hadis tak tahu, tunjuk hadis tak tahu. Tapi di kalangan orang yang hadir tu ada di kalangan ulama. Bagi orang awam, Imam Bukhari lemah. Apa ni, tanya hadis ni satu tak tahu, hadis kedua tak tahu, hadis ketiga tak tahu. Tapi di kalangan ulama yang melihat peristiwa tersebut, mereka merasakan ada sesuatu yang tak kena, ada benda yang tak beres, ada benda yang tak settle ni. Habis je 100 hadis tu dibacakan, apa Imam Bukhari buat? Imam Bukhari pergi balik ataupun berpaling balik pada lelaki yang pertama yang pegang 10 hadis pertama, dia betulkan satu-satu. Kata hadis ni, hadis pertama yang kamu sebut ni, sanad sebenarnya dekat hadis ni. Matan yang kedua ni sebenarnya dia duduk kat sini. Imam Bukhari kembalikan semula sanad. Contoh, sanad hadis ke-10 tu dia kembalikan semula. Hadis pertama dicantum kali, dia kata yang kamu sebut terbalik ni yang betul macam ni. Begitulah sampai habis 100 hadis tersebut. Sampai orang semua tercengang. Macam mana Imam Bukhari boleh betulkan 100 hadis dan sanad yang terbalik itu kembali kepada asalnya. Dan daripada situlah tersebar cerita bahawa ada seorang lelaki yang hebat nama Muhammad bin Ismail Al-Bukhari ni menguasai hadis. Dia betulkan 100 hadis yang mana sanad dan matanya telah diterbalik-terbalikkan. Daripada situ orang Baghdad mengakui kehebatan Al-Imam Al-Bukhari. Dan Imam Bukhari juga dalam orang kata nada kelembutannya dalam bercakap tu, beliau juga masyhur ataupun diketahui dengan ketegasannya dalam menyebarkan ilmu. Sehingga Ibnu Sa'id mengatakan beliau sebagai Al-Kabshu An-Nattah. Disebut sebagai Al-Kabshu An-Nattah, iaitu dia mengumpamakan Imam Bukhari seperti seekor kambing jantan yang suka menanduk. Maksud Kabshu An-Nattah ni adalah kambing jantan yang suka menanduk. Nak kias kepada seorang tokoh yang gagah menghadapi hujah. Sebab kita akan tengok nanti macam mana Imam Bukhari menjawab hujah. Okey. Dan sepanjang kehidupan Imam Bukhari ni, beliau tidak sunyi daripada diuji. Imam Bukhari ketika mana beliau hidup, beliau diuji oleh Allah dengan satu mihnah. Kita sebut dalam kitab-kitab Rijal disebut mihnah ataupun ujian yang membawa kepada kewafatan beliau. Ketika di kota Naisabur ataupun Nishapur, bila mana Al-Imam Bukhari sampai ke Naisabur, ramai orang datang nak belajar dengan Bukhari. Yalah, sebab dah terkenal, dah hebat semua. Jadi bila dia datang, orang semua datang nak belajar dengan beliau. Sehinggalah menimbulkan rasa cemburu di kalangan sebahagian ulama yang ada di kota tersebut, Nishapur ataupun Naisabur ni. Dan beliau telah dirangkap dengan soalan yang menjadi kontroversi pada zaman tersebut, iaitu masalah fitnah khalqu bil Quran. Zaman tersebut masyhur ataupun satu fitnah yang berluasa di kalangan ulama juga terlibat, iaitu perbahasan tentang Al-Quran ni makhluk ke bukan. Jadi Imam Bukhari juga tak terlepas daripada dengan ujian tersebut. Walaupun Al-Imam Bukhari telah menjawab dengan jawapan yang berhati-hati. Imam Bukhari menyebutkan Al-Quran ni bukan makhluk, Al-Quran adalah kalamullah dan ia bukan makhluk, manakala perbuatan hamba termasuk suara dan sebutan manusia itu adalah makhluk. Dan orang yang menguji manusia dengan soalan perkara-perkaranya adalah bid'ah. Namun Imam Bukhari jawapannya diputar belikkan sehingga menimbulkan kekacauan pada zaman tersebut, sehingga Imam Bukhari mula dijauhi daripada seorang ulama yang besar yang diagungkan, orang datang belajar dengan dia. Sampai hari ini kita menikmati tulisan-tulisan beliau, hadis yang kita akan belajar. Tapi kalau kita pergi kepada sejarah kehidupan dia, ada kisah sedih yang beliau lalui yang amat berat, daripada seorang yang dikenali, yang dihormati,
sehingga terpalit dengan fitnah, sehingga orang mula meninggalkan dia, orang mula menjauhi dia. Sehinggalah pada akhir hayat beliau, beliau berpindah ke Khartan, satu kampung dekat Samarkand. Hari ini Samarkand terletak di Uzbekistan. Khartan dia pergi ke kampung tersebut sebab kat sana ada saudara-saudara dia. So jadi Imam Bukhari tinggal di sana. Akibat fitnah yang beliau hadapi itu, beliau tinggal dengan saudara di sana dan beliau berdoa dengan satu doa yang berat. Kata Imam Bukhari, saya sebutkan maksudnya lah. Ya Allah, sesungguhnya bumi yang luas ini telah terasa sempit bagiku, maka cabutlah nyawaku untuk kembali kepadamu. Doa ni keluar daripada mulut Imam Bukhari kerana beratnya ujian yang beliau hadapi ketika itu, sehingga direkodkan dalam tarikh Baghdad, disebutkan oleh perawi bagi kisah ni, tak cukup sebulan daripada Imam Bukhari berdoa dengan doa tersebut sampai masa Imam Bukhari pun wafat, Imam Bukhari pun meninggal. Hari ini makam Imam Bukhari terletak di kompleks peringatan Imam Al-Bukhari. Saya tak tahu nama Inggeris dia lah. Saya rujuk dekat Google. Di kampung Khartam, di wilayah Samarkand, Uzbekistan. Kira-kira 25 km daripada pusat bandar Samarkand. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan ada rezeki pergi ke Uzbekistan, jangan lupa untuk ziarah Imam Al-Bukhari. Sebab saya tengok dekat Facebook dulu, dia hari tu dia buat renovation. Sekarang rasanya dah boleh ziarah. Dia buat cantik lah tempat dia, jadi sesuai untuk diziarahi. Orang Uzbekistan menghargai tokoh ini dan mereka renovate balik tempat tu sehingga sesuai untuk diziarahi. Imam Bukhari rahimahullah Muhammad bin Ismail wafat pada malam Sabtu, malam hari raya Aidilfitri. Pada zaman tersebut, ketika waktu solat Isyak, malam hari raya, Imam Bukhari wafat dan dikebumikan pada hari raya esoknya, selepas solat Zuhur tahun 256 Hijrah, 194-256. Dalam umur yang Allah bagi pada beliau 62 tahun kurang 13 hari. Masya Allah, kalau kita tengok kehidupan beliau pun banyak yang sama dengan Nabi. Nama sama macam Nabi. Dalam kehidupan melalui ujian yang berat. Dan wafat dalam umur 62 ke 63. Maksudnya umur dekat lah dengan umur Nabi. Dalam keadaan beliau ni bukan orang Arab, tapi beliau dimuliakan dengan ikhlas beliau untuk khidmat pada agama. Dan bukan sahaja Imam Bukhari ada Sahih Bukhari, dan ada Al-Adab Al-Mufrad yang kita nak akan lalu sama-sama nanti. Imam Bukhari ada juga kitab-kitab lain. Imam Bukhari ada kitab Birrul Walidain. Imam Bukhari tulis satu kitab, beliau namakan Birrul Walidain, berbuat baik kepada ibu bapa. Di dalam kitab tersebut, Imam Bukhari muatkan hadis-hadis khusus tentang galakkan berbuat baik kepada ibu bapa. Imam Bukhari juga mengarang kitab At-Tarikhul Kabir, satu kitab yang sangat penting bagi pengkaji hadis, kerana dalam kitab ini Imam Bukhari menghimpunkan di antara aqwal jarah wa ta'dil dan juga maklumat sejarah tentang perawi-perawi. Yang mana hatta Al-Imam Al-Mizzi Al-Hafiz, pengarang kitab Tahzibul Kamal fi Asma'i Rijal, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, pensyarah bagi kitab Sahih Al-Bukhari dengan kitab beliau yang masyhur Fathul Bari, syarah pada Sahih Al-Bukhari, merujuk menjadikan kitab At-Tarikhul Kabir, bukan dua orang ni sajalah, saya hanya sebut dua, tapi majoriti ulama menjadikan At-Tarikhul Kabir sebagai rujukan utama, masdar al-asasi lah kita kata, rujukan utama untuk semak ketepatan ataupun keabsahan perawi ni dengar ke tidak daripada gurunya. Sebab dalam perbahasan hadis, kita nak tentukan hadis sahih ada 5 syarat. Syarat pertama adalah ittisalus sanad. Nak membuktikan sanad tu bersambung, antaranya kita kena melihat dalam sanad tersebut, kita kena pastikan bahawa betul murid ini mendengar daripada gurunya. Bukan semata bagi pengkaji hadis, kita tidak berpada sekadar ada nama sebelum dan selepas. Ulama ataupun pengkaji hadis ataupun nakid pergi lebih dalam, kita semak betul tak berlaku periwayatan antara dua orang ni. Betul tak dia dengar daripada guru dia? Betul tak? Contoh macam mana kita nak nafikan bahawa dua ni tak mendengar? Bila mana kita tengok dalam
biografi, ternyata dua orang ni tidak hidup sezaman. Contohnya gurunya meninggal tahun 200, tapi anak murid yang dalam sanad mengatakan dia dengar tu lahir tahun 250. Macam mana boleh berlaku dengar sedangkan guru dah meninggal 200, tahun 250 anak murid baru lahir. Itu satu. Nak banyak lagi lah. Jadi itu antara fungsi kitab At-Tarikhul Kabir ni. Imam Bukhari merekodkan perawi-perawi yang pada zaman yang ada pada ketika itu, siapakah guru dia, siapakah muridnya, adakah dia dengar, kalau adakah dia tak dengar. Kalau berlaku perbincangan antara ulama, Imam Bukhari dia memilih yang mana, apakah keputusan beliau. Jadi semua tu dimuatkan dalam Tarikh Al-Kabir. Jadi Imam Bukhari ni bukan tulis kitab yang biasa-biasalah. Jadi pemerhatian saya, Imam Bukhari ni dia ada tulis kitab yang bermanfaat untuk umum, yang boleh diambil manfaat oleh seluruh umat Islam, dan ada kitab yang diambil manfaat secara khusus oleh ulama-ulama pakar di kalangan ilmu hadis. Antaranya At-Tarikhul Kabir. Kitab Al-Adabul Mufrad ini, tuan-tuan dan puan-puan, secara asasnya Kitabul Adab, bab berkaitan adab, dimuatkan oleh beliau di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Maksudnya kalau kita buka Sahih Al-Bukhari, kita akan nampak di sana ada Kitabul Adab. Imam Bukhari masukkan hadis-hadis berkaitan adab. Cuma tidak semua hadis yang beliau ada beliau masukkan. Yang beliau ada, yang beliau hafal beliau masukkan. Beliau masukkan sebahagian sahaja. Kenapa tak masukkan semua? Kerana yang paling utamanya adalah satu, kitab Sahih Al-Bukhari dikarang memang dimaksudkan untuk ringkasan. Dalam nama Sahih Al-Bukhari itu ada perkataan Al-Mukhtasar, ada kait Al-Mukhtasar. Kitab ini memang dimaksudkan untuk ditulis sebagai ringkasan daripada hafazan ataupun himpunan hadis sebenar yang ada pada beliau. Jadi seperti mana yang kita biasa dengar, ataupun kalau belum dengar saya kongsikan sekarang, hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dia ada standard yang tertentu. Bukan asal ada sanad dan matan je dimasukkan. Al-Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail meletakkan satu penanda aras yang tinggi untuk melayakkan sesuatu hadis itu masuk dalam Sahih Bukhari. Sebab itulah dia disebut sebagai sahih. Yang pertama hadis dalam tu mestilah sahih, dan yang kedua dia bukan saja sahih tetapi sahih yang berdarjat tinggi. Dalam pembukuan kitab hadis sahih dalam dunia turas Islam, kitab hadis pun ada peringkat. Ada sahih yang ketat, maksudnya lagi tinggi level sahihnya, dan ada kitab hadis yang sahih tetapi dia lebih bawah. Sahih Al-Bukhari syaratnya ketat, jadi standardnya lebih tinggi. Jadi dalam semua hadis sahih Imam Bukhari ada pun sebahagian sahaja yang mencapai standard Sahih Al-Bukhari. Dalam sebahagian yang mencapai standard tu pun Imam Bukhari pilih sebahagian sahaja masuk dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Sebahagian lagi ada di luar, maksudnya di luar kitab Sahih Al-Bukhari lah. Baik, kita boleh kembali kepada bab adab tadi. Macam saya sebut, Kitabul Adab ada sebahagian hadis berkaitan adab Imam Bukhari masukkan, dan ada banyak lagi hadis adab lain Imam Bukhari ada. Di mana Imam Bukhari masukkan? Yang pertama dalam kitab ni lah, Kitab Al-Adabul Mufrad. InsyaAllah kita akan muzakarahkan. Ada 1000 lebih. Kalau ikut nombor yang cetakan Darussalam ada 1332 mengikut pengiraan dalam cetakan Darussalam. Ada juga hadis-hadis adab yang lain ada dalam kitab Birrul Walidain. Ini semua hadis-hadis yang Imam Bukhari ambil daripada guru dia. Jadi tentang, sebab itulah dinamakan Al-Adabul Mufrad. Maksudnya Al-Adab Al-Mufrad, adab yang tunggal, kitab adab yang berasingan. Daripada mana? Daripada Sahih Bukhari yang tadi. Sebab dalam Sahih Bukhari dah ada dah, cuma yang ni asing. Sebab tu kalau dalam bagi siapa yang belajar ilmu takhrijul hadis, di sini kalau dia nak sandarkan riwayat kepada kitab Adab Mufrad, dia akan sebut fil Adabil Mufrad. Contohnya akhrajal Bukhari fil Adabil Mufrad. Tapi kalau
akhrajul Bukhari fi maksud saya, maaf, akhrajahul Bukhari fi kitabil adab. Okey, kalau orang yang buat tasrif tu ketika mana dihimpun riwayat disebut akhrajahul Bukhari fi kitabil adab, kita boleh faham di sini dia maksudkan kitabul adab tu hadis tersebut berada dalam kitabul adab dalam Sahih Bukhari. Tapi kalau orang yang buat tasrijul hadis ketika mana dihimpun riwayat, dia nak sandarkan riwayat kepada sumber asal dia, dia sebut akhrajahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari fi kitabil adabil mufrad. Dia kena tambah al-adabil mufrad, barulah kita faham dia maksudkan kitab ni. Kalau semata-mata sebut adab tapi sebenarnya dia tulis yang ni, contohnya dia sebenarnya nak maksudkan hadis dalam adabul mufrad tapi dia tak tambah perkataan mufrad, maka orang yang baca, orang yang belajar akan faham, oh dimaksudkan dalam Sahih Bukhari punya, dia maksudkan tersebut, sedangkan dia hadis yang depan dia tu adalah hadis dalam adabul mufrad. Itu sikitlah saya kongsi. Satu lagi tuan-tuan saya nak kongsi, dalam rehlah Imam Bukhari ni, beliau bermusafir untuk belajar ni macam-macam tempat. Beliau pergi Baghdad, beliau pergi Mesir, beliau pergi Mekah, pergi Madinah, dan guru beliau ramai. Guru beliau ramai, dan dalam kalangan guru beliau pun guru-guru yang hebat-hebat, yang merupakan imam di zamannya. Maksudnya kalau ranking tu mungkin top 3 dalam zaman, top 5 pakar hadis pada zaman tersebut. Antaranya Ali bin Al-Madini. Imam Bukhari pun ada belajar dengan Imam Ahmad ataupun Yahya bin Ma'in. Antara guru-guru yang Imam Bukhari belajar. Ada faedah. Kenapa saya sebut nama guru-guru yang berpangkat ataupun yang ranking hebat atau guru-guru yang hebat ni dekat tuan-tuan dan puan-puan? Ada lagi Abdullah bin Yusuf At-Tinisi. Sebab saya nak bagi tahu di sini bahawa kalau kita nak mahir dalam satu ilmu tersebut, kita kena belajar dengan orang yang pakar. Kita nak contoh, kita nak pandai buat kek sebagai contoh. Kita kena cari orang yang paling pakar buat kek. Itu urusan makanan. Kita nak pandai bab engineering, kita kena cari pakar dalam engineering. Itu juga dalam agama. Kita nak pandai dalam bab agama, kita cari orang yang pakar dalam bidang agama. Begitu jugalah Imam Bukhari pada zaman tersebut, dia cari siapa yang paling hebat dalam ilmu tersebut, maka dia pergi belajar dengan orang tu. Kata Syekh Samih Mutawalli hafizahullah ta'ala, salah seorang ulama hadis di Mesir, ketika ini beliau menyebutkan, iza aradta an takuna ruwadan ataupun ra'idan faqra' ala ruwad. Iza aradta an takuna ra'idan faqra' ala ruwad. Ini kata Syekh Samih. Kata Syekh Samih Mutawalli hafizahullah, kalau kamu nak jadi ra'id, kalau kamu nak jadi pemimpin, nak jadi ketua, nak jadi orang yang berpangkat tinggi dalam apa-apa yang kamu ceburi, faqra' ala ruwad, maka belajarlah dengan ruwad, orang-orang yang hebat, ketua-ketua, panglima-panglima, kita kata orang yang mencapai kepakaran tertinggi dalam bidang tersebut. Ini kaedah ni kita ambil daripada uruf ataupun kita tengok daripada biografi ulama. Jadi ulama hadis begitu. Bila dia belajar, dia cari siapa yang paling hebat pada zaman ni. Bukan dia cari siapa yang biasa-biasa saja. Dalam mendengar hadis pada peringkat permulaan, saya kongsikan tentang disiplin riwayat hadis. Pada peringkat permulaan, contohlah orang baru belajar, mestilah dia tak tahu kan siapa yang paling power, siapa yang paling hebat dalam bidang tersebut. Jadi kebiasaan pada permulaan orang yang baru mula belajar sesuatu ilmu, dia akan dengar daripada semua orang, sebanyak yang boleh lah. Ada satu perkataan yang masyhur, wa iza sami'ta wa iza sami'ta faqammish wa iza hadasta fafattish. Apa maksudnya perkataan ni? Wa iza sami'ta faqammish. Bila mana kamu dengar daripada seseorang, faqammish, maka tulis. Jadi pada permulaan orang yang baru belajar, dia akan belajar daripada sesiapa sahaja yang disangka, disebut yang dia ada kepakaran dengan bidang tersebut. Maka dia akan tulis semua yang kamu dengar. Wa idza haddatha, bila mana kamu nak bercakap tentang benda tersebut, bila mana kamu nak mengajar sebagai contoh, fafattish, maka semak semula, perhatikan semula apa yang kamu
apa yang kamu tulis. Saya nak kaitkan sebab pada permulaan belajar, contohnya start belajar pada umur muda, yelah siapa yang mengajar kita, itulah yang kita ambil ilmu dia. Tapi bila kita dah semakin besar, maka kita semakin tahu siapakah yang berautoriti dalam ilmu tersebut. Kita akan tahu siapa yang benar-benar menguasai ilmu tersebut. Begitulah uruf ulama hadis. Semakin mereka meningkat dewasa, semakin mereka matang dalam pengajar ilmu, mereka mula mencari pakar-pakar dalam ilmu tersebut untuk mereka belajar. Kita boleh gunakan pendekatan yang sama dalam belajar dalam kehidupan kita. Memang kalau kita nak cepat pandai, kita nak jimat masa, cari orang power. Memang kita akan jimat masa. Kita kata macam mentor lah. Kita cari siapa yang paling hebat, kita belajar dengan dia. Kita akan jimatkan masa. Sebab kalau kita, orang kata macam kalau hutan tu, kalau kita tebas sendiri dengan kita punya parang sabit, seorang-seorang, kita akan sampai juga ke penghujung. Kita akan mencerahkan juga kawasan hutan tu. Tapi mengambil masa lah, dengan penat. Mungkin ada terluka. Sebab apa? Sebab kita buat silap. Kita redah sendiri. Kita akan explore banyak benda, tapi kita akan buat silap. Kita akan belajar daripada kesilapan tu lah. So kita akan ambil masa tu. Banding dengan orang yang belajar dengan pakar, dia dah short, dia dah ambil masa yang ringkas. Sebab pakar dah lalu dulu, pakar bagi tahu buat macam ni je, terus dapat jawapan. Baik. Seterusnya tuan-tuan dan puan yang saya nak kongsikan tentang Imam Bukhari, masih lagi dalam peribadi dia, bagaimana dia belajar. Kita tengok Imam Bukhari tuan-tuan, dia belajar ni umur bila dia start belajar. Satu kisah yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Abi Hatim Al-Warraq, yang mana kisah ni diriwayatkan dalam Tarikh Baghdad. Dia tanya dekat Imam Bukhari, bagaimanakah permulaan urusanmu dalam menuntut ilmu hadis? Macam mana kamu belajar hadis? Ditanya dekat Imam Bukhari. Abu Ja'far Muhammad bin Abi Hatim Al-Warraq ni tanya, macam mana kamu dulu belajar hadis? Apa jawab Imam Bukhari? Aku diilhamkan untuk menghafal hadis ketika aku masih di tempat belajar kanak-kanak. Imam Bukhari kata, waktu aku tengah belajar kat tempat kanak-kanak, dalam kitab disebut Kutab. Kutab ni sampai hari ni masih ada di Mesir. Dia adalah pusat pembelajaran. Kita kalau untuk mendekatkan lah, dia seperti tadika lah. Kita kata macam tadika. Di sini diajarkan ilmu agama. Kalau di Mesir tu, Kutab biasanya akan tekankan pelajar-pelajar ataupun budak-budak ni seawal umur 6 tahun, 7 tahun ataupun sebawah lagi untuk hafal Al-Quran dan hafal sebahagian syair. Sebab mereka orang Arab kan, mungkin mereka hafal Quran ataupun mereka dah hafal Quran, mereka hafal contohnya qasidah Burdah Imam Busiri. Kalau di Mauritania, Syamkiti juga masih ada sistem ni. Jadi zaman tu macam tu, kecil-kecil lagi dah mula hafal Quran. Sebab tu zaman tu tak pelik orang yang hafal Quran umur 10 tahun. Imam Syafi'i sebagai contoh, dah biasa. Zaman tu dah biasa. 10 tahun bukan mula baca Quran, 10 tahun ni hafal Al-Quran, khatam. Tadi Imam Bukhari kata waktu dia kecil lagi dia dah diilhamkan untuk menghafal hadis. Kemudian Abu Ja'far tanya, berapa umur kamu waktu kamu rasa nak hafal hadis tu? Rasa nak hafal hadis? Kata Imam Bukhari, ketika berumur 10 tahun ataupun kurang. Ini dalil kepada taufik Allah Ta'ala. Ni Allah Ta'ala dah takdirkan dah. Allah Ta'ala memang nak dia ni lah orang yang akan menghimpunkan hadis Nabi. Allah memang dah susun hidup dia macam tu. Jadi sejak daripada kecil Allah dah bagi taufik pada beliau. Umur 10 tahun dah beri rasa untuk menghafal hadis. Kemudian Imam Bukhari sambung cerita lagi dalam Tarikh Baghdad ni direkodkan. Imam Bukhari kata, kemudian aku keluar daripada Kutab, sekolah tu lah, sekolah tadika tu umur 10 tahun, dan aku kerap menghadiri majlis hadis. Disebutkan guru yang dia datang tu namanya Ad-Dakhili. Cuma saya tak sempat nak buat semakan lanjut siapakah Ad-Dakhili ini, dan juga selainnya lah, bukan Ad-Dakhili saja, beberapa orang yang lain juga. Satu hari guru beliau nama Ad-Dakhili ni dalam majlis hadis. Kalau tuan-tuan bayangkan, zaman tu tak ada mikrofon. Majlis hadis ni orang ramai duduk kat bawah. Jadi Ad-Dakhili baca hadis sampai kepada sanad. Ad-Dakhili sebut Sufyan daripada Abu Zubair daripada Ibrahim. Maksudnya Sufyan
mendengar hadis daripada Abu Zubair, Abu Zubair mendengar hadis daripada Ibrahim. Lalu Imam Bukhari yang baru umur 10 tahun waktu ni, apa dia buat waktu tu? Dengan umur yang muda tu, dengan hafalan dia tu, dia dah start hafal hadis dalam masa tu. Dia kata, wahai Abu Fulan, wahai Abu Fulan, dia sebut kepada Ad-Dakhili itu, gurunya itu, sesungguhnya Abu Zubair tidak pernah meriwayatkannya daripada Ibrahim. Dalam keadaan umur yang macam tu, Imam Bukhari dah perasan bahawa ada berlaku kesilapan dalam sanad. Tadi apa yang Ad-Dakhili sebut, Sufyan dengar daripada, Sufyan mengambil ataupun meriwayatkan daripada Abu Zubair, Abu Zubair daripada Ibrahim. Imam Bukhari tegur, wahai Abu Fulan, sesungguhnya Abu Zubair tu dia tidak meriwayatkan pun daripada Ibrahim. Maksudnya salah lah. Apa kata Ad-Dakhili? Ad-Dakhili kata kat dia, Ad-Dakhili dalam tarikh Baghdad tu macam memandang rendah lah sebab budak kecil nak betulkan untuk guru ni kan. Lalu kata Imam Bukhari, rujuklah kepada kitab asalmu, buka kitab jika kamu memilikinya. Imam Bukhari kata, tengok kitab kalau kamu memiliki. Kalau kamu ada kitab, tengok balik. Jadi dalam riwayat tersebut, guru tersebut Ad-Dakhili masuk dalam rumah. Jadi kita faham dalam situasi waktu tu, mungkin rumah dengan tempat majlis tu berdekatan. Jadi guru tersebut terus balik rumah ataupun masuk ke rumahnya dan dia tengok kitab hadis yang dia ada. Sebab dalam zaman tu orang bila dia dengar hadis, dia ada rekod, dia ada tulisan tangan dia yang disimpan. Kemudian Ad-Dakhili keluar, Ad-Dakhili kata apa kat Imam Bukhari? Kalau macam mana petikan yang betul? Maksudnya kalau macam tu apa yang betul? Wahai budak. Dia tanya budak. Lalu Imam Bukhari kata yang betulnya adalah Az-Zubair bin Adi daripada Ibrahim. Jadi bukan Abu Zubair. Az-Zubair bin Adi daripada Ibrahim. Jadi bila guru tu tengok ataupun didengar daripada Imam Bukhari, apa guru tersebut buat? Tengok dalil kepada bersihnya hati orang zaman tu. Ditegur oleh budak. Guru tersebut ambil pen dan betulkan dekat kitab dia. Kemudian dia kata, kamu benar. Guru tersebut mengiktiraf teguran seorang budak, iaitu Imam Bukhari ketika itu. Kemudian Abu Ja'far tanya lagi, yang kamu cerita yang kedua ni, berapa umur kamu waktu kamu betulkan? Imam Bukhari kata 11 tahun. Umur 11 tahun dah betulkan seorang ulama hadis di hadapan ramai orang. Imam Bukhari berkembang sebagai pelajar yang bijak. Umur 16 tahun Imam Bukhari cerita lagi. Ni kepentingan bila ada kitab-kitab tarikh Baghdad ni. Bila kita ada kitab-kitab biografi rijal ni, kita dapat sampai pada kita apa kisah-kisah dia orang. Sebab yang pertama, ciri istimewa umat ni adalah sanad. Jadi kisah-kisah yang sampai kepada kita dalam kitab tarikh majoritinya bersanad. Bukan hadis saja. Sanad ni dipraktikkan dalam disiplin periwayatan secara umum, hatta termasuk kisah. Bukan kisah, hatta ilmu. Sebab sanad ni adalah ciri-ciri istimewa umat Nabi Muhammad SAW. Sebab tu lebih tinggi daripada tu iaitu ilmu agama yang sampai pada kita ni, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu nahwu, ilmu tauhid, ilmu fiqh, semuanya bersanad yang bersambung sampai pada Nabi Muhammad SAW. Nak kata bahawa terjaga umat ni daripada sebarang, kita kata, campur tangan ataupun penyelewengan. Hatta dalam kisah-kisah yang seperti ini pun dapat sampai kepada kita. Okay. Apabila Imam Bukhari sampai umur 16 tahun, dia dah hafal kitab-kitab ulama zaman tu, iaitu Ibnu Mubarak, Waqi', dan pandangan-pandangan mereka lah. Dan yang ni membawa kepada peristiwa ataupun kisah bagaimana Imam Bukhari mula mengarang At-Tarikhul Kabir. Bila dah umur 16 tahun, Imam Bukhari hafal kitab-kitab semisal Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak, serta dah faham pandangan-pandangan mereka. Kemudian Imam Bukhari keluar dengan mak dia dan saudara dia, nama Ahmad, pergi ke Mekah. Buat apa? Untuk buat haji. Habis dia buat haji, mak dia, saudara dia balik ke tempat asal lah, di Bukhara tu lah. Manakala Imam Bukhari menetap di Mekah untuk menuntut hadis. Kalau zaman dulu tuan-tuan, atau saya rasa kalau zaman
tok nenek kita buat haji dulu pun naik kapal, memang sebahagiannya bila dah sampai Mekah, sebahagiannya dah tak balik dah, menetap di Mekah. Begitu juga pada zaman dulu, sebahagian penuntut-penuntut ilmu agama ni, bila dia dapat peluang sampai ke Mekah buat haji, mereka kekal di Mekah untuk sambung belajar ilmu, belajar dengan ulama yang ada di situ. Kemudian pergi musafir pula ke Madinah sebagai contoh. Sambung musafir ke tempat lain pula. Untuk, kita kata rehlah, untuk belajar hadis. Pada zaman tu, era kurun kedua, kurun ketiga, zaman rehlah. Zaman orang biasa keluar merantau berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun untuk sampai jumpa dengan guru hanya untuk mengambil hadis. Boleh jadi safar selama sebulan, hanya untuk dengar satu hadis saja. Ada dalam lipatan sejarah. Kalau kita baca, memang ada. Ada kisah merantau, nak jumpa guru ni, dengar ada seorang ulama hadis, merantau berbulan-bulan, sampai di kota tu, guru tu dah meninggal. Balik semula ke tempat asal, ataupun duduk di situ belajar dengan ulama lain pula. Itu adalah pengorbanan mereka. Nak belajar hadis dan nak hafal hadis dan nak sebarkan hadis. Kita hari ni belajar hadis pun ada kat dalam internet, dalam laptop dah, dekat dalam PDF, senang. Orang dulu nak belajar, kena merantau, tulis, hafal, kemudian pergi lagi. Sebab bukan semua orang ada semua hadis. Ada orang mungkin dia ada 10 je, jadi kena datang kat dia untuk dengar 10. Lagi 10 yang lain kat orang lain pula, kena pergi tempat lain. Jadi zaman tersebut. Sebab tu, kalau kita nak bandingkan kita punya pengorbanan dengan mereka, pengorbanan mereka dengan kita, jauh beza lah. Jadi kita hanya boleh takjub dengan himmah, semangat mereka belajar, dan kita boleh doakan mereka. Dan keberkatan sebab ikhlas mereka itulah antara sebab ilmu tu sampai pada kita. Ilmu tu berkembang, ilmu tu hidup melalui mereka. Baik, Imam Bukhari tadi bila dah sampai menunaikan haji, Imam Bukhari kekal di Mekah untuk belajar hadis. Dan bila dah umur 18 tahun, Imam Bukhari dah umur meningkat dewasa, dia mula menyusun kisah-kisah para sahabat tabi'in dengan pandangan-pandangan mereka. Di situlah Imam Bukhari mula mengarang kitab At-Tarikhul Kabir yang saya sebut tadi, yang mana dia masukkan dalam tu pandangan-pandangannya, qaul jarah wa ta'dil dia, mengisbatkan sama antara perawi dengan guru, dan juga faedah-faedah lain yang dimasukkan oleh Imam Bukhari. Dan direkodkan Imam Bukhari sendiri cerita dalam Tarikh Baghdad ni, yang beliau susun kitab Tarikh Baghdad ni di sisi maqam Rasulullah SAW. Jadi dia tulis tu berdekatan ataupun di sisi kubur Nabi sepanjang dia mengarang kitab Tarikh Baghdad. Sampai dia cerita secara detail. Kata Imam Bukhari, aku menyusun kitab At-Tarikh di sisi kubur Rasulullah SAW pada malam-malam yang diterangi cahaya bulan. Maksud dia tulis waktu malam, yang mana malam tu hanya diterangi cahaya bulan. Zaman-zaman tak ada lampu, tak ada elektrik tu, dia tulis. Kita boleh bayang zaman tu berlampukan bulan, dan mungkin ada lampu pelita lah, kita kata macam lampu yang pada zaman tersebut, yang sesuai dengan zaman tersebut. Dan kata Imam Bukhari, tidak ada satu nama pun dalam kitab tu, ataupun perawi lah, tidak ada satu nama pun dalam perawi yang ada dalam kitab tu, melainkan aku mempunyai kisah mengenainya. Imam Bukhari kata dia ada kisah tentang perawi itu, maklumat lebih, cuma aku tidak mahu memanjangkan kitab tersebut. Kitab Tarikh Al-Kabir Imam Bukhari ni, tuan-tuan dan puan-puan, sekali pun Imam Bukhari kata, aku tak nak panjangkan kitab ni. Sebenarnya ada lagi nak tambah ni, nak tambah kisah-kisah, maklumat-maklumat menarik tentang perawi tersebut, tetapi Imam Bukhari tak masukkan. Pun begitu, dalam keadaan niat ringkaskan pun, kitab Tarikh Al-Kabir, kalau hari ni cetakan An-Nashr Al-Mutamayyiz, setakat ni itu antara cetakan yang terbaik lah, yang paling terbaik setakat ini. Cetakannya sebanyak 11 jilid. Itu pun dalam keadaan Imam Bukhari kata, saya nak ringkaskan je 11 jilid, tuan-tuan dan puan-puan. Imam Bukhari tulis At-Tarikh Al-Kabir. Baik. Dan Imam Bukhari pernah sebut tahaddi, dia kata nak kata bahawa besarnya ataupun betapa standard kitab Tarikh Al-Kabir ni tinggi, sehingga Imam Bukhari pernah kata, kalaulah lau nusyira ba'du syuyukhi, lebih kurang dia kata macam tu, ataupun
Dia kata, kalaulah sebahagian guru-guruku dihidupkan semula, nescaya mereka tidak akan faham bagaimana aku menyusun kitab At-Tarikh Al-Kabir. Macam mana saya susun kitab At-Tarikh Al-Kabir ni? Dan mereka tidak akan mengetahuinya. Sebab apa? Sebab Imam Bukhari kata, aku telah menyusunnya sebanyak 3 kali. Imam Bukhari dah sepanjang penulisan tu telah menyusun, edit dan sebagainya sebanyak 3 kali. Sehingga kan kitab ni pernah orang kata dibuat gurau seolah kitab ni seperti sebuah kitab sihir. Bukan kerana kitab tu ada mantra ke apa, tapi nak kata kitab tu orang yang baca tak faham. Orang yang zaman tu bila baca tak faham. Ishaq bin Rahuyah menceritakan dia ambil kitab Tarikh Al-Kabir ni, dia tunjuk dekat Amir Abdullah bin Tahir, nama seorang lelaki, dia tunjuk dekat Amir ni, Amir Abdullah bin Tahir. Kemudian dia kata, wahai Amir, nak tak aku tunjukkan kepada kamu sihir ataupun kehebatan yang luar biasa. Abdullah bin Tahir pun tengok dan dia kagum dengan kitab tersebut. Dia kata, aku tak faham macam mana kitab ni disusun sebab terlalu mendalam. Dan memang hatta kitab Sahih Al-Bukhari, kitab At-Tarikh Al-Kabir sehingga ke hari ini masih dikaji oleh ulama hadis, oleh orang-orang yang mutakhasis, orang yang dia punya pengkhususan di bidang hadis, sehingga hari ini masih digali. Masih ada lagi teka-teki yang belum dinoktahkan. Bukan kerana Imam Bukhari tersilap ke apa semua, tapi kita betapa halusnya penyusunan kitab tu sehingga ke hari ini kajian-kajian di peringkat universiti, master dan PhD pun masih belum dapat menuntaskan habis. Maksudnya belum boleh tutup buku lah. Kajian sentiasa terbuka terhadap kitab-kitab Imam Bukhari ni, sehingga disebut sebagai Al-Ghas, antara kitab yang banyak teka-teki. Kenapa Imam Bukhari buat macam ni? Kenapa tak buat macam ni? Sebab tu dicari oleh pakar-pakar hadis. Lepas tu timbul soalan, kata kenapa Imam Bukhari tak sebut je? Kenapa dia pilih macam ni? Kenapa dia tak pilih macam ni? Ada pelbagai jawapan lah. Antara jawapan yang kita boleh bagi, kerana pada zaman tersebut perkara yang dilakukan oleh para ulama pada zaman tu, termasuk Imam Bukhari, difahami oleh orang zaman tersebut. Tak perlu kepada penerangan yang panjang. Orang zaman tu dah faham. Buat macam ni sebab macam ni. Buat macam ni sebab macam ni. Tapi berlalu zaman, kita tengok pada uruf secara umum je pun, bila berlalu zaman, fitnah semakin berleluasa, maka kepakaran ilmu menurun. Jadi maka sebab itulah perlu kepada syarahan yang lebih panjang. Sebab tu kitab semakin awal, semakin ke belakang, ke zaman awal, semakin ringkas teksnya. Semakin hujung, semakin luas. Sebab dikembangkan dalam syarahan. Orang dulu, contoh saya kata, orang dulu sebut ayat sebaris dah faham dah. Tapi orang selepasnya tak faham. Perlu kepada syarahan. Sebab tu ada satu maqal yang masyhur, al-ilmu nuqtatun katharaha al-jahilun. Ilmu ni adalah satu nuktah saja. Ilmu ni sebenarnya satu titik je. Dan dibanyakkan oleh orang-orang yang jahil. Maksud bagi teks ni adalah ilmu ni sebenarnya ringkas saja. Ilmu ni adalah ringkas dari sudut perbahasan ataupun teks tu sendiri, penyataan tu sendiri, tetapi dia menjadi panjang kerana al-jahilun. Bukan kita nak merendahkan orang bodoh, maksudnya kita nak kata dibanyakkan oleh orang-orang yang tak tahu. Perlu kepada penerangan lanjut. Perlu kepada syarahan yang lebih dalam, perlu pada contoh yang lebih banyak untuk menjelaskan kepada orang selepas tu. Jadi sebenarnya itu adalah khidmat ulama. Ulama melihat bahawa orang zaman ulama faham, tapi orang lepas tu tak faham, maka ulama tolong syarah. Sebab itulah kitab tu semakin luas. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis tentang Al-Imam Bukhari. Tengok masuk 10-9 minit. Baik. Kita cuba masuk hadis pertama, insya-Allah. Kita tengok sanad dulu macam mana. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu. Akhbarana bi jami'i hadzal kitab qadi al-qudati Izzuddin Abu Umar Abdul Aziz bin Jama'atin. Qala akhbaratna asy-syaikhatu as-salihatu Ummu Muhammadin Situl Fuqaha'i bintu Ibrahim bin Ali bin Ahmad bin Fadl al-Wasuti qira'atan 'alaiha bi Dimashq. Qalat akhbarna Abu Talib bin Abdul Latif bin Muhammad bin Ali ibn Hamzah al-Qubbayti fi kitabih ilayna min Baghdad. Qala akhbarna Abu al-Ma'ali Ahmad bin Abdul Ghani ibn Muhammad bin Hanifah al-Bajisra'i qira'atan 'alaihi wa ana asma'u fi sanati 59 wa 500. Qala akhbarna Abu Ghalib bin Muhammad bin Hasan ibn Ahmad bin Huzadat al-Baqillani qira'atan 'alaihi wa ana asma'u sanata 94 wa 400. Qala akhbarna al-Qadi Abu al-Ala Muhammad bin Ali ibn Ya'qub al-Wasiti al-Mukri qira'atan 'alaihi fi sanati 30 wa 400. Qala anba'a Abu Nasrin Ahmad bin Muhammad bin Hasan bin Hamid bin Harun ibni Abdul Jabbar ibni An-Niyaziki Al-Bukhari qira'atan 'alaihi fi sanati 70 wa 300. Qala anba'a Abu al-Khair Ahmad bin Muhammad ibni Al-Jalil ibni Khalid ibni Khalid ibni Quraith Al-Bukhari Al-Kirmani Al-Abqasi Al-Bazzaz sanata 22 wa 300. Qala حدثنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة ابن الأحنف الجعفي البخاري رحمه الله قال. Ini sanad pengarang kitab lah. Ini sanad melalui muridnya sekali lah sampai kepada Imam Bukhari. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma ja'a fi qaulillahi ta'ala wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. Bab pada menyatakan barang yang datang pada firman Allah SWT, wawasainal insana biwalidayhi husna, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Imam Bukhari mulakan kitab Al-Adab Al-Mufrad dengan perbahasan tentang bab yang berkaitan dengan berbuat baik kepada ibu bapa. Imam Bukhari datangkan syahid daripada ayat Quran surah Al-Ankabut. Dalam kitab ni saya baca dulu. Qala hadatsana Abdul Walid, qala hadatsana Syu'batu, qala Al-Walid bin Al-Aizar, qala akhbarani, qala sami'tu Aba Amr Asy-Syaibani, qala hadatsana sahibu hadhihi dar wa amma abi yadihi ila dari Abdullah, qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah. Qala as-salatu ala waqtiha, qultu thumma ay, qala birrul walidain, qultu thumma ay, qala al-jihadu fi sabilillahi azza wa jalla, qala haddathani bihinna walau istazadtuhu lazadani. Baik. Telah mengkhabarkan kepada kami Abdul Walid, kepada kami Abu Nas Ahmad Abu Nas Abdul Walid telah mengkhabarkan kepada kami Syu'bah. Katanya Al-Walid bin Aizar telah mengkhabarkan kepadaku, katanya aku mendengar Abu Amr Asy-Syaibani, katanya telah menceritakan kepada kami sahibu hadidar, tuan kepada rumah ini, wa auma'an biyadihi ila dari Abdullah, dan dia menunjukkan dengan tangannya kepada rumah Abdullah. Okey, Abdullah di sini Abdullah bin Mas'ud. Qala, katanya aku telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu soalan. Aku telah bertanya kepada Nabi SAW, ayyul amali ahabu ilallah, apakah amalan yang disukai di sisi Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Nabi jawab, solat pada waktunya. Qultu summa ay, kemudian apa lagi? Iaitu apa lagi amalan yang disukai oleh Allah, disukai di sisi Allah? Nabi kata birrul walidain, berbuat baik kepada ibu bapa. Dan itulah mautin syahid dia kepada bab ni. Imam Bukhari maksudkan perbahasan tentang berbuat baik kepada ibu bapa. Qultu summa ay, kemudian apa lagi amalan yang disukai di sisi Allah? Nabi kata qala al-jihadu fi sabilillahi azza wa jalla, berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala haddatsani bihinna, dan katanya
Nabi ceritakan kepadaku dengan perkara-perkara ni, walawis tazattuhu. Kalau aku minta kepada Nabi untuk tambah lagi, maksudnya minta untuk Nabi sebut lagi apa lagi amalan lain yang disukai di sisi Allah, lazadani, maka Nabi akan tambah. Baik. Di sini Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala waqtiha. Okey, di sini kata Al-Imam Ibn Battal dalam syarahnya kepada Sahih Al-Bukhari, fi hadis Abdullah anna salata li waqtiha ahabbu ila Allah min kulli amalin. Wazalika yadullu anna tarkaha abghadul a'mal ila Allah ba'da syirk. Jadi Imam Bukhari sebut tentang solat pada waktunya dalam keadaan itulah jawapan pertama Nabi, menunjukkan bahawa yang pertama, inilah amalan yang paling disukai Allah daripada semua amalan. Ini kata Al-Imam Ibn Battal, salah seorang orang yang mensyarahkan juga Sahih Bukhari. Beliau ada kitab Syarah Bukhari juga. Dan ini juga menunjukkan bahawa orang yang meninggalkan amalan yang paling Allah suka ni, itulah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah selepas syirik. Kerana syirik memang kita tahu satu-satunya dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dalam riwayat, hatta dalam kitab Azkar pun disebutkan, hatta kalau dosa yang dilakukan oleh anak Adam itu seluas ataupun sebanyak buih di lautan, tapi bila dia datang kepada Allah meminta ampun, nescaya Allah akan ampunkan. Hatta dosanya memenuhi langit dan bumi, bainas samai wal ard, bila datang minta ampun ke Allah, Allah akan ampunkan, kecuali syirik. Jadi dalam matan yang pertama ni, bila mana Nabi jawab soalan pertama dengan mengatakan solat pada waktunya, itu menunjukkan bahawa amalan tersebut amat disukai di sisi Allah. Tapi ada ulama lain kata sebenarnya dalam hadis ni, ni Al-Imam Badruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari, syarah kepada Sahih Bukhari juga, saya nukilkan kitab lain, dia juga mensyarahkan Sahih Bukhari. Dia mengatakan sebenarnya apakah amalan yang disukai dalam hadis disebutkan, amalan yang disukai di sisi Allah di situ. Dia tanya tentang afdal amal, sebenarnya di sini tidak bermaksud yang terbaik. Kalau dalam Arab disebut laisa ala babihi, bukan di atas perbahasannya, bukan di atas babnya. Bukan bermaksud tafdil di sini. Maksudnya bukan dia nak kata bahawa mana satu amalan yang disukai di sisi Allah, tapi dia nak tanya, ini berdasarkan kata Al-Imam Badruddin Aini lah, dia pun menukilkan, sebahagian mengatakan begitu. Sebenarnya di sisi inilah orang yang berpahaman seperti ini, dia kata sebenarnya dia nak tanya amalan yang baik-baik di sisi Allah, amalan-amalan yang Allah suka, bukan amalan yang Allah paling suka secara ranking. Maksudnya nombor 1 ni dulu, nombor 2, nombor 3, tak. Amalan-amalan yang baik. Jadi dia maksudkan di sini adalah al-fadlul mutlak, amalan-amalan yang baik secara umum, secara mutlak. Maksudnya tidak ditentukan dia ranking pertama ke, ranking kedua ke, ranking ketiga. Kalau dalam matan ni, di sisi orang yang faham macam ni, dia tak maksudkan bahawa Nabi jawab macam tu, Nabi nak kata nombor 1 mesti solat ala waqtiha, solat dalam waktunya. Bawah sikit ranking yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada ibu bapa dan diikuti dengan jihad. Di sisi pandangan Al-Imam Badruddin Al-Aini, dia kata semuanya sama. Maksudnya solat pada waktunya pun baik, berbuat baik pada ibu bapa pun baik, dan jihad pun baik. Semua dalam kedudukan yang sama, tak ada satu pun yang melebihi. Jadi kalau orang yang faham macam ni, mereka memahami sebenarnya dalam teks hadis berlaku hazaf, berlaku lafaz yang tidak disebutkan. Lafaz yang tidak disebutkan iaitu anna min afdalil a'mal, bahawa sesungguhnya antara amalan-amalan yang terbaik, antara amalan-amalan yang terbaik. Kalau tak ada teks ni, kalau kita faham seperti yang pertama yang disebut oleh Ibn Battal tadi, kita akan faham ikut ranking lah. Kita akan faham mula-mula solat dalam waktunya, kemudian kita akan faham berbuat baik jatuh yang kedua, kemudian diikuti dengan jihad. Adapun tak ada masalah lah. Saya hanya berkongsikan bagaimana ulama memahami hadis ni.
tengok dalam satu teks yang pendek pun, ulama faham dengan dua jalan. Sekurang-kurangnya lah yang saya sebut sekarang. Mungkin kalau kita buka syarah banyak lagi, tapi sekurang-kurangnya kita nampak cara orang yang berilmu memahami hadis. Mungkin kalau kita baca sebatas terjemahan, kita akan faham satu selapis je. Satu benda je kita faham. Tapi di sisi pakar di kalangan ulama dengan penguasaan bahasa Arab, usul fiqh dan ilmu-ilmu lain mencambahkan kefahaman-kefahaman yang lain. Yang pertama faham secara ranking, yang kedua kata bukan ranking tapi itu antara amalan yang terbaik, tapi tak tentu ke mana satu. Itu cara ulama memahami hadis untuk yang pertama ni. Dan ada perbincangan yang panjang sini. Tak apa. Kemudian kita pergi kepada birrul walidain. Birrul walidain di sini, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam sebahagian riwayat menyebutkan summa birrul walidain. Sebahagian riwayat menyebutkan birrul walidain sahaja. Itu saya kongsikan faedah tentang perbezaan lafaz dalam matan lah. Perbezaan ni berlaku yang utamanya kita boleh kata melihat kepada perawi yang meriwayatkan hadis. Jadi pada sebahagian riwayat dia ada perkataan tambahan summal birrul walidain. Macam kat sini summa ai qala birrul walidain. Sebahagian riwayat sebut birrul walidain saja. Okey. Dan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dia mengembalikan potongan hadis yang kedua birrul walidain ni. Kata Imam Bukhari dalam Fathul Bari, dia kata summa qala ba'duhum, dia ucapan ni bukan daripada dia lah, tapi beliau menyebutkan summa qala ba'duhum, kemudian berkata sebahagian orang, ini si ulama lah, hadzal hadis muwafiqun liqauli ta'ala an ashkura li walidaika wa ka'annahu akhadahu min tafsiri Ibnu Uyainah. Jadi dia kata hadis ini bertepatan dengan firman Allah SWT, an ashkura li walidaika. Nak kata bahawa hadis yang ada depan kita ni untuk perbahasan birrul walidain, dia bertepatan dengan ayat Quran yang menceritakan tentang berbuat baik kepada ibu bapa. Tapi dalam teks ayat Quran tu an ashkura li walidaika. Dan Imam Ibn Hajar mengatakan seolah-olah tafsiran ini diambil daripada tafsiran Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah, satu orang ulama hadis yang besar juga, yang menurut Ibnu Hajar barangkali tafsiran ini diambil daripada tafsiran beliau. Baik. Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sikit lagi sebelum kita habis. Dalam sebahagian riwayat didahulukan sebutan al-jihad fisabilillah. Yang ketiga lah, poin ketiga, al-jihadu fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Jadi apa faedah ataupun apa sebab didahulukan sebutan jihad? Apa sebab dalam teks hadis ni didahulukan semua amalan lain? Macam dalam hadis kita ni didahulukan solat pada waktunya dan juga berbuat baik kepada ibu bapa, didahulukan berbanding dengan sebutan jihad. Jadi jawapannya, kata Ibnu Bazirah, seperti mana yang dinukilkan oleh Ibn Hajar al-Fathul Bari juga, allazi yaqtadihi an-nazru taqdimul jihadi ala jami'il amal al-badan. Saya betulkan balik statement saya. Kenapa didahulukan pada sebagai riwayat jihad tu didahulukan berbanding amalan yang lain ni? Sebab apa? Sebab allazi yaqtadihi an-nazru taqdimul jihadi ala jami'il amal al-badan, yang dikehendaki daripada mendahulukan sebutan jihad. Pada sebahagian riwayat disebutkan jihad dulu berbanding amalan yang lain, li'anna fihi badlun nafsi, kerana orang yang berjihad ni dia ada badlun nafsi, dia ada usaha untuk mengembelengkan ataupun mengerahkan jiwanya, mengerahkan rohnya, nyawanya. Dalam dia nak buat ibadah tu, dia kena korbankan nyawa dia berbanding dengan ibadah lain. Contoh dalam kita punya teks depan kita ni, orang yang solat pada waktunya, orang yang berbuat baik kepada ibu bapa, tidaklah sampai perlu korbankan nyawa.
Tetapi dalam ibadah jihad, nyawa yang dikorbankan. Jadi dalam riwayat lain tu kenapa didahulukan? Kerana menurut satu pendapat atau satu pandangan, kerana jihad ni ada padanya pengorbanan nyawa. Tetapi kita jawab semula, illa anna sabra 'ala al-muhafazati 'ala salawat wa ada'iha fi awqatiha wal muhafazata 'ala birri walidaini amrun lazimun mutakarrirun daimun la yasbiru 'ala muraqabati amrillahi fihi illa siddiqun. Kita jawab, tapi walaupun jihad pada jalan Allah itu adalah satu ibadah yang menuntut nyawa dikorbankan, tetapi kesabaran dalam menjalankan ketaatan, kesabaran dalam nak jaga sembahyang 5 waktu pada waktunya, dan kesabaran untuk menjalankan ibadah berbuat baik kepada ibu bapa ni amrun lazimun mutakarrirun, perkara yang berterusan, berulang-ulang. Yang mana perkara yang berterusan dan berulang tidak akan dapat dilakukan melainkan orang tu orang yang sangat sabar dalam melakukan ibadah pada Allah. Dan orang yang sabar yang kita sebut kat sini tidak akan, ataupun orang sabar ni bukan orang yang biasa-biasa. Di sini disebutkan dia tidak akan sampai kepada peringkat ni kecuali siddiqun. Orang yang sampai kepada darjat siddiqun dalam beribadah kepada Allah SWT. Jadi sebab itulah jika dibandingkan dengan jihad, didahulukan dua ibadah. Sebab ibadah sentiasa berjalan. Jihad, orang yang pergi berperang mungkin 6 bulan, mungkin sebulan, mungkin 2 bulan. Lepas tu habis kempen jihad. Tapi orang yang jaga solat dan orang yang berbuat baik pada ibu bapa, dia sentiasa lakukan. Hatta ketika mana tengah jihad tu pun dia tengah buat lagi untuk jaga solat dan juga nak berbuat baik kepada mak ayah dia. Dan berbuat baik kepada mak ayah ni bukan satu perkara yang mudah. Sebab tu Imam Bukhari, kalau kita tengok dalam Al-Adab Al-Mufrad ni, tuan-tuan dan puan-puan, setakat kiraan saya hampir, saya boleh kata lebih 40 hadis bincang pasal berbuat baik pada mak ayah saja. Di peringkat awal kitab, pada awal-awal buku ni kita akan jumpa dengan hadis yang berkaitan dengan berbuat baik kepada ibu bapa, berbuat baik kepada ibu bapa. Kita akan jumpa teks terkadang didahulukan sebutan ibu, kadang-kadang disebut sebutan ayah. Kenapa? Nanti saya akan uraikan pada masanya. Tetapi hampir ke 40, saya kata 40 ke atas lah, lebih bincang pasal buat baik pada mak ayah sahaja. Jadi kenapa Imam Bukhari buat macam ni? Berdasarkan pemerhatian saya, kerana dengan keluasan hadis yang Imam Bukhari baca, Imam Bukhari tahu yang berkaitan dengan agama Islam ni, dia nampak inilah ibadah yang besar dalam kehidupan seseorang, yang menjadi punca seseorang tu boleh masuk syurga, iaitu berbuat baik kepada ibu bapa. Ini dikuatkan lagi dengan Imam Bukhari mengarang kitab khusus tentang birrul walidain, saya dah sebut tadi. Masukkan juga hadis berkaitan berbuat baik kepada ibu bapa. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ihtimal, kemungkinan pada zaman tersebut, saya rasa dalam syarah Imam Nawawi nanti ada sebut nanti, berlaku uquq walidain ni banyak. Jadi boleh jadi pada zaman Imam Bukhari tu dah berlaku banyak sangat anak-anak derhaka. Banyak sangat ibu bapa yang anak-anaknya tu tak taat, buat tak baik kat mak ayah. Yang mana Imam Bukhari melihat ini satu akhlak yang tak baik yang perlu Imam Bukhari tegur dalam bentuk penulisan. Maka Imam Bukhari banyakkan hadis tentang mak ayah dalam kitab beliau ni. Satu lagi yang kita boleh nampak di sini, last kali, walawis tazattuhu lazadani. Kalaulah aku nak minta tambah lagi, Nabi bicara, Nabi akan tambah lagi. Last, sebelum saya tutup, kita dapat belajar akhlak sahabat Nabi dengan Nabi SAW. Bila dia tengok Nabi dalam keadaan tak sesuai untuk menerima soalan lagi, kalau dalam sebahagian riwayat, fasakata'ani Rasulullah SAW, maksudnya lepas Nabi jawab soalan tu, Nabi diam. Jadi para sahabat nampak kemungkinan waktu tu Nabi dah penat, ataupun Nabi kurang selesa, ataupun belum orang kata tak bersedia untuk menerima soalan lanjut lah, dengan pelbagai faktor. Nampak seperti kepenatan dan sebagainya. Ada disebut dalam sebahagian matan ir'aan alaihi ataupun ir'aan ilahi. Jadi sahabat berhenti tanya
kerana sifat rasa kasih sayang, belas kasihan kepada Nabi. Mungkin soalan yang mungkin sebelum sahabat yang dalam hadis ni tanya, Nabi dah melalui hari yang panjang ataupun dia dah jumpa ramai orang. Jadi sahabat tanya satu soalan, bila Nabi dah jawab, Nabi berhenti, Nabi tak sambung dah, maka sahabat tak tanya lagi. Sini kita boleh belajar bahawa adab sahabat dengan Nabi. Nak bertanya tu ada masa yang sesuai. Tengok orang yang bertanya tu bersedia ke tak, adakah dia penat, adakah dia sedang sibuk. Ini semua terangkum dalam perkataan walawis tazatuhu lazadani. Kalau lah aku tanya, Nabi akan tambah lagi, tapi aku tak tanya. Sebab apa? Melihat kepada keadaan Nabi ketika itu. Kalau dalam Sahih Muslim, kalau tak silap saya, pasal kataan Rasulullah SAW ada disebutkan Nabi dah berhenti jawab. Nabi dah hurai, Nabi berhenti. Jadi sahabat faham macam okey, habis kat sini dulu. Cari masalah yang pula untuk tanya. Untuk malam ni saya rasa cukup sekadar tu dulu. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan dapat diambil manfaat. InsyaAllah kita sambung dalam pertemuan yang akan datang. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Okey, baik, sama-sama. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakumullah khair.